Hai sahabat semua, cara untuk nak letak aplikasi yang selalu membacakan live kita. Biasa orang buat live kan, ada orang bercakap. Tekan bawah tu buka. Lepas tu korang tekan je, jangan tanya tu, korang lepas tu tekan teruskan. Nanti mudah kalau aplikasi ni ada semasa buat live. Lepas tu salin korang punya TikTok username korang, nama korang yang pendek tu. Lepas tu korang pergi balik dekat aplikasi tadi, korang paste je kat situ. Nanti automatik dia akan mengeluarkan nama korang. Nampak nama saya dah keluar. Dan tekan je OK. Sekarang diorang tanya aplikasi, saya baru bermula. Apakah bidang korang? Lepas tu seterusnya. Okay, selamat mencuba semua. Semoga dengan apa yang dikongsikan bermanfaat untuk sahabat semuanya. Terima kasih sahabat-sahabat. Selamat malam. Nanti cubalah, nanti kode-kode je kat mana-mana ni. Korang yang pandai-pandai lah isi. InsyaAllah semoga dimudahkan. Nanti korang faham.